Apa beza CLA 180 dengan CLA 250? Macam sama je. Ada beza ke? Kita cerita pasal performance dia dulu. CLA 180 ni dia pakai enjin 1.3 je. CLA 250 pakai enjin 2.0. Jadi top speed CLA 180 ni 216 kmh je. Top speed CLA 250 ni pula 250 kmh. Jadi 0 ke 100 CLA 180 ni 9.4 saat. CLA 250 pula 6.3 saat. So in terms of performance, korang nak pilih yang Asha ke atau yang ni? A180 ni dia pakai half leather seat. CLA 250 ni dalam dia pakai full leather. Tapi jangan risau, dua-dua 5 seater dan pakai sport seat. Dashboard A180 ni awam-awam je. Untuk orang yang humble-humble tu, bolehlah ambil A180. CLA 250, dashboard dia dan door trim lagi sleek dan mestilah kena ada lampu tom yam. CLA 250 ni ada lampu bintang 3 lagi. Bila bawa A250 ni barulah orang tahu kita bawa bintang 3 ni. A180 ni tak ada lampu 3 bintang. Kan Aunty cakap A180 ni untuk orang humble-humble. Speaker dua-dua pakai speaker Mercedes. Jadi itu je yang beza. Jadi apa yang sama? Dua-dua body dia sama je. Depan, tepi dan belakang. Yang beza tulis dekat belakang ni lah. Satu tulis 180, ini pula tulis 250. Satu lagi A250 ni dia 4matic dan 180 ni front wheel drive. Sebab itulah belakang dia ni kosong. Rim dua-dua sama je. Dia ada drive mode yang sama. Dia ada individual, sport, comfort dan eco. Dua-dua ada wireless charging, ada CarPlay, dia ada 4 USB-C, depan, tengah dan belakang. Jadi apa yang beza lagi untuk dua-dua kereta ni? Hargalah beza. CLA 180 ni harga dia RM207,000 je. CLA 250 pula harga dia RM216,000. Beza RM9,000 kot. Kalau awak tambah RM9,000 tu, awak akan dapat better performance, leather interior dan lampu 3 bintang. Jadi awak nak pilih yang mana? CLA 180 ke CLA 250? Mari sini, Aunty tolong pilihkan dekat Prime Wheels, Subang Jaya.